Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika 'ilman wa ta'lima innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih lagi dapat bertemu untuk meneruskan kelas pengajian kita, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita untuk istiqamah dalam pengajian kita, insya-Allah. Tanpa melengahkan masa, hari ini kita akan sambung bacaan berkaitan dengan hukum hakam beramal dengan hadis dhaif melibatkan fadailul a'mal. Hukum hakam beramal dengan hadis dhaif melibatkan fadailul a'mal. Perkara ini antara disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau iaitu Al-Adhkar dan dalam kitab-kitab yang lain. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sebagaimana yang kita telah bahaskan sebelum ini, dalam muqaddimah, beliau mengatakan bahawasanya kitab beliau ini, tuan-tuan, adalah kitab yang mana mengandungi hadis-hadis yang sahih, hasan, hadis yang boleh diterima, yang diambil daripada kitab-kitab hadis yang masyhur dan juga mu'tabar. Itu ialah kebiasaan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab-kitab beliau. Namun begitu, beliau juga nak bagi tahu kepada kita berkaitan dengan satu perkara. Walaupun beliau akan meriwayatkan, menyebutkan hadis-hadis yang makbul, yang boleh diterima, sama ada sahih ataupun hasan, daripada kitab-kitab yang masyhur, yang mu'tabar di sisi ulama hadis, beliau ingin menyatakan satu hakikat di sisi majoriti ulama hadis bahawasanya jika sesuatu hadis itu tidak sampai kepada darjat sahih ataupun hasan dan hadis tersebut ada kelemahan, bahawasanya hadis tersebut boleh digunakan untuk fadail a'mal. Hadis tersebut boleh digunakan untuk fadail a'mal. Apa maksud fadailul a'mal? Tuan-tuan, fadailul a'mal, fadail ialah jamak bagi fadilah, iaitu kelebihan, dan al-a'mal ialah perbuatan-perbuatan, amalan-amalan. Jadi basicnya ialah hadis yang mana di dalamnya disebut kelebihan-kelebihan amal. Jika hadis tersebut tidak sampai kepada darjat sahih ataupun hasan, hadis tersebut ada sedikit kelemahan, maka adakah hadis tersebut boleh diamalkan ataupun boleh diriwayatkan? Ini perkara yang ingin disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam perenggan ini ataupun di dalam topik ini. Jelas kan, tuan-tuan? Jadi, sebelum kita baca kenyataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, saya ingin bagi tahu kepada hadirin hadirat berkaitan dengan apakah kategori beramal dengan hadis-hadis yang lemah melibatkan fadailul a'mal. Adakah dia hanya satu kategori ataupun sebenarnya dia ada beberapa kategori? Sebab ini merupakan satu perkara yang sentiasa disebut-sebut oleh orang ramai, sama ada melibatkan asatidzah ataupun melibatkan orang awam. Mereka sentiasa mengulang-ulang menyebut-nyebut bahawasanya hadis dhaif boleh digunakan untuk fadailul a'mal. Jadi tuan-tuan, yang pertama sekali, para ulama apabila mereka mengatakan bahawasanya hadis dhaif boleh digunakan untuk fadailul a'mal, mereka meletakkan syarat-syarat. Ini disebut oleh para ulama yang masyhurnya disebut oleh ulama-ulama hadis yang terkemudianlah, dinisbahkan kepada Al-Hafidh Ibn Hajar, disebut oleh Al-Imam As-Sakhawi, disebut oleh ulama-ulama hadis yang datang selepas mereka, sama ada dalam golongan
mutaakhirin ataupun dalam golongan muasirin. Mutaakhirin ni ulama yang terkebelakang, golongan muasirin ni ulama semasa. Mereka mengatakan bahawasanya sesuatu hadis itu walaupun dia ada kelemahan, dia boleh digunakan untuk fadailul a'mal apabila mencukupi 3 syarat. Dan ada sebahagian ulama yang lain menyebut syarat yang keempat, dan pada saya syarat yang keempat itu sebenarnya boleh dimasukkan ke dalam salah satu daripada 3 syarat tersebut. Yang pertamanya tuan-tuan ialah hadis tersebut tidak terlalu lemah. Hadis tersebut tidak terlalu lemah. Hadis tersebut tidak terlalu lemah. Ini satu perkara yang sangat penting. Sebab apa tuan-tuan? Hadis yang terlalu lemah, yang mempunyai kelemahan yang kuat, maka hadis tersebut sebenarnya bukan kata nak diamalkan, tidak boleh untuk diriwayatkan pun sebenarnya. Kalau mengikut manhaj ulama-ulama hadis kita, terutamanya ulama-ulama hadis yang mutaqaddimin, ulama-ulama hadis terdahulu, apabila seseorang perawi itu dia punya status adalah perawi yang terlalu lemah, disebut sebagai fasik sebagai contoh, ataupun munkarul hadis, yang mana dia ni meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar, ataupun wahil hadis, yang mana hadisnya sangat lemah, dan istilah-istilah yang lain yang menunjukkan kepada martabat terlalu lemah. Maka tuan-tuan, para ulama hadis kita dahulu, mereka tidak akan menyibukkan diri mereka dengan riwayat perawi-perawi sedemikian. Hadis mereka masih lagi ditulis, tetapi hadis tersebut dikumpulkan di dalam kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang terlalu lemah, yang disebut sebagai al-ahadith al-wahiyah, hadis-hadis yang mana terlalu lemah. Ataupun kalau perawi tersebut sampai kepada tahap memalsukan hadis dan seumpamanya, hadis mereka akan dimasukkan ke dalam kitab-kitab yang mana mengumpulkan hadis-hadis maudhu', iaitu hadis-hadis yang palsu. Jadi tuan-tuan, mereka para ulama tidak akan meriwayatkan hadis perawi-perawi sedemikian kepada masyarakat umum. Dia tetap ditulis di dalam kitab. Hadis palsu ke, hadis tak palsu ke, dia tetap ditulis di dalam kitab, sebab itu adalah rekod. Jadi tuan-tuan, adapun untuk menyebarkan hadis-hadis tersebut kepada orang awam, maka ia tidak akan disebarkan kepada orang awam. Ia hanya berputar ataupun berlega dalam kalangan penuntut ilmu. Itu pun tuan-tuan tujuannya adalah untuk rekod, dan tujuannya adalah untuk tamyiz, untuk bezakan antara hadis yang mempunyai kelemahan yang terlalu berat dan juga hadis yang mana mempunyai kelemahan yang ringan, dan hadis yang mana makbul, boleh diterima, sama ada melibatkan hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan. Ini tuan-tuan perkara yang mana pada saya tidak boleh diingkari apabila seseorang itu memberikan perhatian, meneliti, mengkaji manhaj, metodologi ulama-ulama hadis dalam kalangan ulama hadis mutaqaddimin dahulu. Jelasan tuan-tuan? Wallahu a'lam bissawab. Itu syarat yang pertama, iaitu hadis tersebut bukanlah hadis yang mana terlalu berat ataupun terlalu teruk dia punya kelemahan. Sebab perawi-perawi yang meriwayatkan hadis-hadis yang terlalu teruk, terlalu berat kelemahan, dan perawi-perawi tersebut pun berada pada kategori yang sangat teruk, biasanya para ulama tidak akan ambil perhatian dengan hadis mereka. Ulama akan kata matrukul hadis. Dia ni telah ditinggalkan. Dalam bidang hadis, orang tak akan bagi perhatian pada dia. Ataupun istilah yang lain mereka sebut tarakuh. Ataupun ulama tarakuh maksudnya ulama telah meninggalkan perawi tersebut. Ataupun ulama guna satu lagi istilah sakatu anhu. Ini juga tuan-tuan merujuk kepada ulama telah meninggalkan mereka. Maksudnya orang ni la yushtaghal bihi, tidak perlu kita sibukkan diri dengan dirinya lagi, dengan perawi tersebut. Maksud sakatu anhu, ulama dah senyap zip mulut, tak nak bercakap dah berkaitan dengan perawi tersebut. Namun begitu tidak bermakna para ulama tidak merekod riwayat-riwayat tersebut. Riwayat-riwayat tersebut tetap direkod, tetapi riwayat-riwayat tersebut tidak akan disebarkan kepada orang awam. Riwayat-riwayat tersebut tidak akan disebarkan kepada orang awam. Jelasan tuan-tuan? Wallahu a'lam bissawab. Itu dari sudut syarat yang pertama. Syarat yang kedua tuan-tuan ialah seseorang itu apabila dia ingin beramal dengan hadis dhaif tersebut, hadis dhaif tersebut tuan-tuan dia mestilah
berada ataupun disokong oleh dalil-dalil umum, sama ada daripada ayat Quran ataupun daripada hadis-hadis yang lain yang makbul, yang boleh diterima, seperti hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan. Jadi tuan-tuan, ini kita akan bahas dengan lebih panjang lebar. Dan apabila melibatkan syarat yang ketiga, para ulama mengatakan bahawasanya ketika mana seseorang itu dia beramal dengan hadis tersebut, dia tidak boleh i'tiqad secara pasti putus bahawasanya ia adalah hadis yang sahih daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia beramal atas i'tiqad bahawasanya itu mungkin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia beramal pun kerana ada sokongan daripada dalil-dalil umum yang lain. Dan syarat yang keempat tuan-tuan, yang sebenarnya kita boleh masukkan bersama dengan syarat yang ketiga ni tuan-tuan, untuk mengelakkan berlaku salah sangka bahawasanya itu ialah satu hadis yang secara pasti putus, sabit, bersumber daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya amalan tersebut tuan-tuan tidak digembar-gemburkan, tidak dimasyhurkan dalam kalangan manusia. Kalau seseorang yang tahu berkaitan dengan hadis daif itu, dia patut beramal hanya untuk diri dia sahaja. Terutamanya kalau dia orang alim dan dia tahu berkaitan dengan ilmu hadis. Dia tahu hadis ni lemahnya ringan. Dan dia tahu ada dalil-dalil yang lain yang menyokong hadis tersebut daripada Quran ataupun daripada hadis. Dan dia tahu dia beramal bukan kerana keyakinan secara pasti putus ini bersumber daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia beramal untuk dirinya sahaja. Sebab apa tuan-tuan? Kalaulah dia mula sebarkan amalan tersebut kepada orang awam, apa yang berlaku tuan-tuan? Orang awam akan mula i'tiqad bahawasanya ini ialah sunnah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unless, kecuali jika orang awam tersebut telah diberi penerangan yang mencukupi untuk dia faham bahawasanya aku sedang beramal dengan hadis ini adalah atas dasar berhati-hati. Namun begitu tuan-tuan, kalaulah amalan tersebut disebarkan bukan sekadar kepada orang awam tetapi disebarkan secara umum dan diamalkan secara beramai-ramai pula, maka tuan-tuan, apabila benda ini tersebar, benda ini dibiarkan, maka tuan-tuan, secara tidak langsung dalam banyak hal dan juga keadaan, orang akan anggap seolah-olah itu ialah sunnah thabitah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ialah sunnah yang thabit, well established, yang bersumber berpunca daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kalau ikut Al-Imam Syatibi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-I'tisam, sunnah ni tuan-tuan yang thabit daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada di punya martabat dia, dia ada di punya peringkat-peringkat dia. Ada sunnah yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dalam bentuk Nabi SAW konsisten melakukan sunnah tersebut. Biasanya tuan-tuan, ini dinamakan dalam mazhab kita sebagai sunnah muakkadah. Satu perkara yang mana sangat dituntut. Dan biasanya tuan-tuan, ini adalah perkara yang mana baginda Nabi SAW akan sebut di hadapan para sahabat yang ramai, dan baginda Nabi SAW akan amalkan di hadapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang ramai. Diketahui oleh orang ramai. Sebab memang ia adalah satu perkara yang mana bersifat muakkadah, sangat dituntut. Kemudian tuan-tuan, dia ada satu sunnah yang mana disebut sebagai ghairu muakkadah, yang mana tidak dituntut sangat. Nabi SAW ada ketika Nabi SAW buat, ada ketika Nabi SAW tidak buat. Dan ada ketika satu-satu perkara yang mana Nabi SAW buat, Nabi SAW buat benda tu dalam rumah. Bukan tujuannya untuk dibawa keluar daripada rumah. Nampak tak tuan-tuan? Saya orang kata simplify, mudahkan apa yang disebut oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah di dalam Al-I'tisam. Beliau mengatakan bahawasanya ada sunnah yang mana Nabi SAW buat di dalam rumah. Bukan untuk dibawa keluar rumah. Jadi tuan-tuan, sebab tu dalam setengah mazhab, benda yang mana dituntut yang tidak sampai kepada tahap fardu ataupun wajib ni tuan-tuan, dia ada di punya tingkatan-tingkatan dia.
Ada disebut sebagai sunnah, ada disebut sebagai nafilah, ada disebut sebagai mustahabbah. Ini tuan-tuan dia ada dia punya peringkat-peringkat dia. Apabila sesuatu perkara itu dikeluarkan daripada dia punya peringkat yang asli kepada peringkat yang lain, maka tuan-tuan itu juga sebenarnya adalah pintu kepada bid'ah. Sebab syariat apabila dia datang tuan-tuan, dia nak bagi benda itu hanya sekadar itu. Syariat bila dia datang dengan perkara A, dia nak bagi A ni sekadar itu. Jadi kalau kita keluarkan A daripada kadar yang lebih tuan-tuan, maka apa berlaku? Itulah bid'ah dalam agama. Itu bukan manhaj petunjuk daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh tuan-tuan, hadis berkaitan dengan 3 orang yang datang bertanya kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ibadat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. So kalau tak silap saya, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bagi tahu bahawasanya Nabi SAW melakukan ibadat sekian. Jadi 3 orang yang datang bertanya tersebut, setiap seorang daripada mereka mengatakan, aku nak puasa tak nak berbuka-buka. Tak nak berbuka-buka ataupun tak nak buka-buka puasa aku. Kemudian ada seorang lagi kata aku tak nak kahwin. Ada seorang lagi kata aku tak nak tidur malam. Jadi bila perkara ini sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW tidak menyukai perkara tersebut. Nabi SAW bagi tahu bahawasanya baginda berpuasa dan berbuka puasa. Baginda salat malam dan baginda tidur pada waktu malam. Nabi SAW juga bagi tahu bahawasanya baginda berkahwin dengan wanita walaupun sibuk dengan ibadat, sibuk sebagai rasul, sibuk sebagai pemimpin negara dan seumpamanya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, man raghiba an sunnati falaysa minni. Sesiapa sahaja yang tidak suka dengan sunnah aku, sunnah ni maksudnya ialah tariqah, jalan aku, maka dia bukan dari golongan aku. Maksudnya jalan Nabi SAW, setiap benda ada dia punya had, setiap benda ada dia punya limit, setiap benda ada dia punya tingkatan. Jika dikeluarkan daripada tingkatan tersebut tuan-tuan, maka apa yang berlaku? Maka sesungguhnya seseorang itu telah mengubah manhaj beragama yang telah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sampaikan kepada umat manusia. Jadi tuan-tuan, secara umumnya benda ini ialah perkara yang bid'ah, perkara yang baru di dalam agama. Nampak tak tuan-tuan? So sebagai contoh, solat pada waktu malam ialah satu perkara yang mana dituntut. Puasa pada waktu siang yang sunat adalah satu perkara yang mana dituntut. Beribadat adalah satu perkara yang dituntut, tetapi dia ada had-had dia. Dia ada dia punya limit dia. Bagaimana cara perkara itu perlu dilakukan. Jadi agama ni tuan-tuan, dia bukan hanya datang dengan ubat, tetapi dia juga datang dengan dos. Ubat tu banyak mana kita kena ambil. Agama datang dengan ibadat, jadi begitu juga agama tunjuk kepada kita dos ibadat itu sebanyak mana kita kena lakukan. Bila kita kena lakukan, bila berlaku pertembungan, maka tuan-tuan, apa yang akan berlaku? Maka kita kena dahulukan yang mana lebih penting untuk didahulukan. Nampak tak? So, wallahu a'lam bissawab. So, basically tuan-tuan, syarat yang disebut, syarat yang keempat, benda itu tidak disebarkan, takut dianggap sebagai sunnah yang thabitah, well established daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perkara itu tidak boleh untuk disebarkan. Sebab syarat untuk beramal dengan hadis dhaif, sebagaimana yang digariskan oleh ramai ulama, kita tidak beriktikad bahawasanya itu ialah amalan ataupun satu perkara yang mana thabit disebut oleh baginda Nabi SAW ataupun diamalkan oleh baginda Nabi SAW. Jelas tak tuan-tuan? Wallahu a'lam bissawab. Ini antara perkara yang mana disebut oleh para ulama. Berkaitan dengan hadis dhaif tersebut tidak disebarkan supaya tidak disalah sangka itu sebagai sunnah thabitah. Tak silap saya tuan-tuan, disebut di dalam salah satu kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang disebut sebagai Tabyinul Ajab fima warada min fadli Rajab. Lebih kurang macam itulah kitab yang mana ditulis berkaitan dengan riwayat-riwayat fadilat-fadilat berkaitan dengan puasa ataupun amalan yang dilakukan pada bulan Rajab. Jadi tuan-tuan, perkara tersebut disebut oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian tuan-tuan, apabila melibatkan syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua tuan-tuan? Syarat yang kedua adalah hadis dhaif tersebut yang mana ia adalah hadis dhaif yang ringan. Dia berada di bawah
dalil-dalil yang umum, dalil-dalil syariat yang umum, kaedah-kaedah syariat yang umum, sama ada daripada Quran ataupun daripada hadis, dalil-dalil yang umum menyokong perbuatan tersebut. Jadi tuan-tuan, perbahasan yang kedua ni sebenarnya kita kena perincikan lagi. Kita kena perincikan lagi. Maksudnya kita kena tengok kategori-kategorinya. Berdasarkan apa yang saya belajar, apa yang saya baca, apa yang saya faham, wallahu alam bissawab, tuan-tuan, dia ada beberapa kategori. Kategori yang pertama tuan-tuan ialah sesuatu amalan itu dia telah sabit daripada dalil lain yang sahih ataupun dalil lain yang hasan ataupun dalil lain yang makbul. Kita bagi contoh yang mudah. Sebagai contoh katakanlah telah sabit sunat semayang duha, telah sabit sunat semayang witir, telah sabit sunat untuk qiyamul lail dan seumpamanya daripada ayat Quran ataupun hadis-hadis yang lain yang sahih dan juga yang hasan. Namun begitu, ada satu riwayat sebagai contoh mengatakan bahawasanya kalau you semayang witir, kalau you melakukan qiyamul lail, sama ada pada hari-hari biasa ataupun hari-hari bulan Ramadan, ataupun kalau you baca Quran secara umum, kita cerita baca Quran secara umum, bukan melibatkan surah yang khusus, bukan melibatkan waktu yang khusus, bilangan yang khusus, kita cerita secara umum. Ada hadis yang daif yang mana daifnya adalah ringan. Maka tuan-tuan, ini di sisi majoriti ulama boleh untuk diamalkan dan boleh untuk disebarkan. Sebab tuan-tuan, basically dia tidak datang dengan satu perkara yang baru. Cuma dalam tu ada bagi tahu fadilat. Jelasan tuan-tuan, ada bagi tahu fadilat. Itu sahaja. Nampak tak tuan-tuan? Sedangkan amalan itu sendiri, kita beramal bukannya dengan hadis yang daif. Kita beramal dengan dalil yang sahih daripada Quran ataupun daripada hadis yang lain yang sahih ataupun yang hasan. Betul tak tuan-tuan? So, ini biasanya tidak ada masalah. Ini biasanya tidak diperdebatkan oleh majoriti ulama. Yang kedua tuan-tuan ialah isunya apabila ada hadis yang daif dan daifnya adalah daif yang ringan. Dia datang dengan amalan secara umumnya ialah amalan yang baik. Namun begitu tuan-tuan, dalam amalan tersebut ataupun dalam hadis tersebut ada amalan yang mana bersifat khusus dengan cara kaifiat yang khusus. Nampak tak tuan-tuan? Kemudian ada fadilat untuk amalan yang khusus dengan kaifiat yang khusus tersebut. Sebagai contoh, katakanlah, saya pun tak ingatlah dia punya contoh tuan-tuan, banyak sangat, tetapi sebagai contoh, siapa yang mana baca Yasin fi sadrin nahar, siapa yang mana baca surah Yasin pada permulaan hari. Nampak tak? So tuan-tuan, apa dia punya balasan? Kalau tak silap saya, akan ditunaikan dia punya hajat pada hari tersebut. Hadis ni tuan-tuan, ada di dalam Sunan Ad-Darimi. Tetapi sanad hadis ini tuan-tuan ada masalah. Sebab ia adalah hadis yang mursal. Hadis ni tuan-tuan, daripada Atha, dia satu orang tabi'i. Beliau mengatakan, balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, man qara'a Yasin sadran nahar qudiyat hawaijuhu. Siapa yang mana baca surah Yasin pada permulaan hari, maka hajat-hajatnya akan ditunaikan. Jadi tuan-tuan, hadis ini ialah hadis yang daif. Nampak tak? Hadis ini adalah hadis yang daif sebab hadis ini ialah hadis yang mursal. Apa maksud hadis yang mursal tuan-tuan? Iaitu satu hadis yang mana satu orang tabi'i yang confirm lah, tidak sempat bertemu dengan baginda Nabi SAW, meriwayatkan satu hadis secara terus, direct daripada Nabi SAW. Jadi hadis itu terputus sanad. Maka tuan-tuan, dia adalah satu hadis yang daif. Jadi, hadis ni tuan-tuan ada dalam Sunan Ad-Darimi, antara kitab hadis yang masyhur juga. Cuma sekarang, dia sebut Yasin secara khusus. Sebut Yasin secara khusus. Dan dia punya fadilat dalam kes ini tuan-tuan,
ialah dia akan ditunaikan hajat-hajatnya. Jadi boleh tak tuan-tuan untuk kita beramal dengan hadis sedemikian? Dia satu perkara yang khusus. Ini pun tuan-tuan sebenarnya akan diperdebatkan oleh sebahagian ulama. Tetapi in generalnya tuan-tuan, golongan majoriti ulama yang membenarkan untuk beramal dengan hadis dhaif pun mereka kata tuan-tuan ini dibenarkan. Ini dibenarkan. Sebab apa? Walaupun dia datang dengan satu surah yang khusus pada satu waktu yang khusus, kaifiatnya dibaca surah Yasin pada waktu pagi dan dia akan dapat pahala ataupun fadilah yang tertentu. Ini pun masih lagi dibenarkan oleh para ulama. Sebab apa? Sebab mereka kata ini tuan-tuan masih lagi berada di bawah dalil-dalil umum akan tuntutan untuk kita membaca Al-Quran. Nampak tak? Dan hadis ini pula pada masa yang sama ialah satu hadis yang mana mursal, dan hadis mursal ni tuan-tuan adalah antara satu hadis secara umumnya tergolong dalam golongan hadis yang kelemahannya adalah kelemahan yang ringan. Jelas kan tuan-tuan? Ataupun antara dalil yang lain yang disebut ataupun contoh yang lain, siapa yang baca Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali. Nampak tak? Sebanyak 7 kali pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Maka tuan-tuan, mereka akan dapat pahala ataupun fadilat sebagaimana disebut di dalam hadis. Apa dia punya fadilat? Dia punya pahala tuan-tuan. Hadis ni ada dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Sunan Abu Dawud rahimahumullahu taala, bahawasanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW kata, "Idza sallaita as-subha faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma ajirni minan nar 7 marrat." Nabi SAW kata, bila kamu sembahyang subuh, sebelum kamu bercakap dengan sesiapa pun dalam kalangan manusia, sebut sebanyak 7 kali, "Wahai Allah, peliharalah aku daripada api neraka." Sebanyak 7 kali. Nabi SAW kata, dia punya fadilat, "Fa innaka imitta min yaumika dzalika kataballahu laka jiwara minan nar." Kalau engkau mati pada hari tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkan engkau daripada api neraka. Kemudian dalam riwayat ni dikatakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza sallaital maghriba faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma ajirni minan nar 7 marrat fa innaka in mitta min lailatika kataballahu azza wa jalla laka jiwara minan nar." Jadi, kalau kamu dah sembahyang maghrib, kemudian sebelum kamu bercakap dengan sesiapa pun, kamu baca, "Wahai Allah, sesungguhnya aku bermohon kepada kamu syurga. Wahai Allah, selamatkanlah aku daripada api neraka." Sebanyak 7 kali. Maka jika engkau mati pada malam tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala akan tulis bagi kamu keselamatan daripada api neraka. Dan hadis ini tuan-tuan adalah satu hadis yang mana dinilai oleh sebahagian ulama sebagai hadis yang mana tidak sahih. Nampak tak? Hadis yang mana dinilai oleh sebahagian ulama sebagai hadis yang mana tidak sahih. Jadi tuan-tuan, isu berkaitan dengan hadis ini, apa isu dia tuan-tuan? Sebab dia ada bilangan tertentu dan ada pada waktu tertentu. Kalau ikut majoriti ulama, mereka mengatakan bahawasanya hadis ini jika kelemahannya adalah ringan, maka tuan-tuan, dia boleh diamalkan, boleh disebarkan, walaupun di dalam hadis tersebut ada kaifiat bilangan waktu tertentu. Nampak tak? Kaifiat waktu bilangan tertentu, majoriti ulama mengatakan boleh. Namun sebahagian yang lain pula, dan ini sangat minoriti lah, mereka mengatakan tidak boleh. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia dah ada kaifiat-kaifiat tertentu. Cara-cara tertentu, waktu-waktu tertentu. Ini semua tuan-tuan sepatutnya tidak boleh untuk ditentukan ataupun tidak boleh untuk disebarkan dalam bentuk kaifiat tersebut tuan-tuan, kecuali berdasarkan dalil-dalil yang sahih, berdasarkan dalil-dalil yang makbul. Paling kurang kalau hadis dia melibatkan hadis yang hasan. Ini ada pendapat ni tuan-tuan, dan pendapat ini ialah pendapat yang sangat minoriti.
Nampak tak? Itu ialah pendapat yang sangat minoriti. Jadi tuan-tuan, bagaimana kita nak berinteraksi dengan hadis yang sebegini, hadis yang mana di dalamnya ada qaid ataupun restriction ataupun kaifiat-kaifiat yang tertentu yang mana tidak disebut di dalam dalil-dalil lain yang sahih. Nampak tak? Dalil banyakkan istighfar ada. Dalil supaya kita sentiasa bertaubat, minta perlindungan daripada neraka ada. Tetapi kebanyakannya bersifat umum. Nampak tak? Jadi sekarang, kalau kita mula sampaikan dalil-dalil ini tuan-tuan, ataupun riwayat-riwayat ini dalam bentuk yang khusus sedemikian, so disebarkan kepada masyarakat. Jadi, masyarakat awam yang mana mereka tidak belajar dan seumpamanya, bila tidak diberitahu secara orang kata cermat bahawasanya ini bukan hadis yang sabit daripada Nabi, bukan amalan yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan bawa kita kepada masalah tuan-tuan. Masalah apa? Masalah syarat nombor 3. Benda ini tidak boleh diiktikad sebagai satu benda yang mana sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal establish, bersumber daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ghalib-ghalibnya tuan-tuan, kalau benda ini tidak disebut, tidak diterangkan, tidak diberitahu, maka orang akan anggap benda itulah sunnah sabitah. Nampak tak tuan-tuan? Itu ialah satu perkara yang mana sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun masalah juga. Jadi tuan-tuan, dia last sekali dia menyebabkan saya pun berada, orang kata dalam bukanlah keliru, celaru tu, dia menyebabkan saya ni jadi berbolak-balik. Nampak tak tuan-tuan? Berbolak-balik sama ada benda ini kita nak sampaikan kepada masyarakat ataupun kita tak nak sampaikan kepada masyarakat. Jadi ini satu perkara yang mana kena fikirlah. Satu perkara yang mana kita kena fikir. Jadi antara benda yang saya selalu buat juga dalam kehidupan saya tuan-tuan, saya kata macam saya anggap ini macam saya punya kesimpulan manhaj saya lah. Saya kata kalau benda yang telah disebut di dalam kitab-kitab hadis yang mu'tabar, macam tadi kan bila kita baca riwayat-riwayat tersebut daripada Sunan Darimi, daripada Sunan Abi Daud, Musnad Imam Ahmad, dan dia punya riwayat tu walaupun ada kelemahannya adalah sedikit, bukan orang kata terlalu lemah, ada dalam kitab-kitab hadis mu'tabar, kemudian dikutip oleh para ulama sebagai contoh Al-Imam An-Nawawi, sebut di dalam Al-Azkar sebagai contoh, maka tuan-tuan itu bolehlah untuk kita amalkan dan pada masa yang sama kita boleh sebarkan, tetapi dengan syarat kita bagi tahu kepada orang kampung, orang awam bahawasanya ini bukan satu perkara yang mana sahih, sabit daripada Nabi SAW. Nak tak nak, supaya syarat ketiga disebut oleh para ulama itu terpelihara, maka kita kena bagi tahu. Nampak tak tuan-tuan? Kita kena bagi tahu. Jadi biasanya saya akan bagi tahu hadis ini ada dalam kitab-kitab hadis, tetapi dia ada kelemahan, boleh diamalkan untuk fadail, tetapi dengan syarat benda ini tuan-tuan bukan kita i'tiqad dia sebagai satu sunnah yang thabitah, sunnah yang pasti daripada Nabi SAW. Kalau nak buat dalam keadaan bersendirian, jangan buat macam satu majlis sehingga dia dianggap sebagai satu sunnah satu, kemudian dibuat secara ramai-ramai pula, itu satu. Akan datang generasi-generasi selepas ini mereka tak boleh nak bezakan perkara tersebut adalah sebahagian daripada agama yang pasti sabit daripada Nabi SAW ataupun satu benda yang datang kepada kita melalui riwayat-riwayat yang sebenarnya tidak sahih pun. Nampak tak tuan-tuan? Wallahu a'lam bissawab. Itu orang kata perbahasan berkaitan dengan hadis dhaif ni tuan-tuan. Melibatkan fadailah amal, apa dia punya syarat-syarat, kemudian melibatkan kategori-kategori beramal dengan hadis dhaif ni sebagaimana saya bagi tahu kepada tuan-tuan. Ada yang mana hadis dhaif tersebut di dalamnya ada fadilat, tetapi amalan tersebut tuan-tuan dah memang well established daripada dalil-dalil yang sahih daripada Quran ataupun hadis dan tanpa sebarang orang kata kaifiat ataupun cara bilangan waktu yang apa orang kata yang sepatutnya sampai kepada kita melalui apa tuan-tuan? Sampai kepada kita melalui dalil-dalil yang sahih. Jadi kategori pertama ni biasanya tak ada masalah. Nampak tak tuan-tuan? Sebab basically kita tidak buat amalan yang baru.
kita tidak buat amalan yang baru dengan kaifiat-kaifiat yang baru, cara-cara yang baru, melibatkan masa, bilangan dan seumpamanya, kita memang baca Quran sebagai contoh. Memang kita solat malam, memang kita berpuasa sunat, memang kita solat duha. Dan tidak ada restriction. Cuma fadilat dia tu datang melalui jalur yang bermasalah. Ini tidak ada masalah. Namun, tuan-tuan, kategori yang kedua ni, kategori yang mana amalan tersebut secara umumnya memang ada dalil. Banyak baca Quran, istighfar dan seumpamanya. Tetapi masalahnya, amalan yang datang melalui hadis dhaif ini, tuan-tuan, dia datang dengan cara tertentu, kaifiat tertentu, waktu tertentu, bilangan tertentu. Sebagai contoh surah tertentu ataupun zikir bacaan tertentu. Ini diperdebatkan oleh para ulama. Diperdebatkan dari sudut boleh amal dan dari sudut yang lain boleh tak untuk disampaikan riwayat tersebut. Jadi tuan-tuan, saya dah bagi tahu kepada tuan-tuan kecenderungan saya, wallahu a'lam bissawab. Jelasan tuan-tuan? Dan di sisi sebahagian ulama, mereka mengatakan bahawasanya hadis yang dhaif ni tuan-tuan, dia boleh digunakan untuk mensabitkan sesuatu perkara itu sebagai sunat ataupun sesuatu perkara itu sebagai makruh. Kalau hadis yang dhaif tuan-tuan, dia tidak boleh sabitkan kewajipan ataupun keharaman. Dia boleh sabitkan perkara itu sebagai sunat ataupun perkara itu sebagai makruh. Ini tuan-tuan disebut di dalam kitab-kitab usul fiqh, dan saya tidak berniatlah untuk panjangkan perbahasan tersebut di sini pada hari ini. So kita tengoklah tuan-tuan. Faslun fi al-ityan bi fadailil a'mal. Chapter berkaitan dengan kita mengamalkan, orang kata, hadis-hadis yang bersifat fadailul a'mal, kelebihan-kelebihan amal. So qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, i'lam annahu yanbaghi liman balaghahu syai'un fi fadailil a'mal an ya'mala bihi walau marratan liyakuna min ahlihi wa la yanbaghi an yatrukahu mutlaqan bal ya'ti bima tayassara minhu. Jadi di sini tuan-tuan, al-Imam an-Nawawi rahimahullah dia kata, ketahuilah bahawasanya sepatutnya sesiapa sahaja yang sampai kepadanya sesuatu berkaitan dengan fadailul a'mal, kelebihan-kelebihan amal. Cuma di sini al-Imam an-Nawawi tidak bagi tahu fadailul a'mal ni sabit daripada hadis yang sahih ke, hadis yang hasan ke, hadis yang dhaif ringan ke, dhaif berat ke. Beliau tak bagi tahu lagi di sini. Cuma beliau kata apabila sampai kepada seseorang itu mana-mana riwayat berkaitan dengan fadilat amal, amalan sekian dapat pahala sekian, amalan sekian dapat pahala sekian sebagai contoh, maka yang sepatutnya dia beramal dengan riwayat tersebut walaupun sekali. Supaya apa? Supaya dia termasuk dalam golongan orang yang mana melakukan amal tersebut. Dan tidaklah sepatutnya dia meninggalkan amalan tersebut secara mutlak. Dia tidak pernah buat langsung. Walaupun benda itu tak sampai kepada tahap wajib, tetapi tidaklah sepatutnya dia tidak buat langsung. Bahkan dia lakukan amalan-amalan tersebut yang di dalamnya ada fadilat-fadilat sekadar kemampuan dirinya. Jelasan tuan-tuan, itu secara umum apa yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi. Namun kalau tuan-tuan tengok dekat nota kaki ni, penulis ataupun nota kaki bagi pihak editor ni, beliau kata apa? Ai walau kana al-khabaru dha'ifan, walaupun riwayat tersebut lemah. Lima ya'ti fil fasli ba'dahu min al-'amali bid-dha'if bi syartihi fi amthali dhalik. Sebab nanti al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau akan bagi tahu boleh beramal dengan hadis yang dhaif dengan syarat-syaratnya bila melibatkan fadailul a'mal. Jelasan tuan-tuan? So, kenyataan al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam perenggan ini tuan-tuan, bila beliau sebut fadailul a'mal, dia umum lagi. Dia boleh jadi hadis yang sahih, dia boleh jadi hadis yang hasan, dia boleh jadi hadis yang lemah. Dan lemah tu tuan-tuan, dia boleh jadi hadis yang kelemahannya berat ataupun kelemahannya ringan. Itu masih lagi terbuka. Cuma tuan-tuan, kita akan tengok dalam chapter yang akan datang, insya-Allah beliau akan bahaskan perkara ini dengan lebih detail, insya-Allah. Kemudian, kenapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahawa sepatutnya kita beramal dengan riwayat yang ada fadilat tersebut walaupun sekali? Beliau kata, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadithil muttafaqi ala sihhatihi wa idza amartukum bi syai'in faf'alu minhu mastata'tum. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana dalam riwayat yang telah disepakati oleh Bukhari dan juga Muslim. Ini ialah riwayat yang sahih. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza amartukum bi syai'in, apabila aku telah memerintahkan kamu dengan sesuatu, faf'alu minhu mastata'tum, maka
kamu lakukanlah perkara tersebut sekadar kemampuan kamu. So basically tuan-tuan, kalau kita nak kata wa idza amartukum bi syai'in, apabila aku telah perintahkan kamu untuk melakukan sesuatu. So di sisi kita tuan-tuan, perintah ini akan menjadi thabit, establish apabila dia lalu ataupun dia sampai kepada kita melalui hadis-hadis yang mana sahih ataupun hasan. Nampak tak? Jadi pada waktu tersebut, kalau hadis itu memang terbukti sahih dan juga hasan, maka tuan-tuan, walaupun dia ialah satu perkara yang mana bersifat tidak wajib, perkara yang mana bersifat sunat, maka sepatutnya kita buatlah walaupun sekali ataupun sekadar kemampuan kita, sebab Nabi SAW kata wa idza amartukum bi syai', bila aku perintahkan kamu untuk lakukan sesuatu. Dan perintah ni tuan-tuan, kalau perintah yang wajib memang sepatutnya kita kena buatlah sedaya upaya kita lah. Nampak tak? Dan kalau dia perintah yang sunat sekalipun tuan-tuan, kita sepatutnya buat sedaya upaya kita juga. Cuma dia ada beza lah antara perintah yang wajib dengan perintah yang sunat. Ini semua perkara yang kita sedar, kita tahu, kita maklum. Cuma yang tuan-tuan, kalau dia ialah perkara yang wajib, maksudnya sekadar kemampuan kita tu tuan-tuan dia jadi lagi kuat, kita kena berusaha untuk tunaikan. Dan kalau dia perkara yang sunat, sekadar kemampuan kita tu tuan-tuan, dia kuranglah sikit daripada kemampuan ataupun usaha kita nak buat benda yang wajib tu. Tetapi janganlah sampai kepada tahap kita tak buat langsung. Nampak tak? Sepatutnya kita buat, orang kata, kerap kali kita buat. Kerap kali kita buat. Dan kalau tak boleh tuan-tuan, paling kurang kita buat sekali. Kadang-kadang benda yang sunat ni dia banyak sangat. Jadi kita tak mampu untuk melakukan perkara tersebut secara berterusan walaupun dia sunat. Jadi tuan-tuan, kita buat sekadar kemampuan kita walaupun sekali sahaja. Nampak tak? Wallahu a'lam bissawab. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan cuma tuan-tuan tajuk faslun fil amali bil hadis ad-dha'if fi fadail al-a'mal ni tuan-tuan, dia bukan orang kata tajuk yang Imam Nawawi buat, tetapi tajuk yang dibuat oleh editor ni untuk bagi nampak apa yang Imam Nawawi nak sampaikan. Perenggan sebelum ni tuan-tuan adalah berkaitan dengan beramal dengan fadail al-amal secara umum. Kalau melibatkan fadail yang sabit daripada hadis yang sahih hasan, tuan-tuan, itu memang tak ada masalah. Kita kena usaha untuk buat. Betul tak? Namun sekarang, Imam Nawawi rahmatullahi alaih nak bahas berkaitan dengan fadilat-fadilat yang mana sabit melalui hadis yang dhaif. Sebagaimana saya dah perincikan kepada tuan-tuan tadi. Qala al-ulama minal muhaddithina wal fuqaha wa ghairihim. Ulama sama ada daripada golongan muhaddithin, ulama hadis ataupun ulama fiqh dan selain daripada mereka, mereka mengatakan yajuzu wa yustahabbu al-amalu fil fadaili wat targhibi wat tarhibi bil hadis ad-dhaif ma lam yakun mawdu'a. Tuan-tuan, ini tuan-tuan antara tempat yang mana selalu diperdebatkan. Kenyataan Imam Nawawi ni tuan-tuan bukan hanya dalam kitab ni sahaja. Dalam kitab lain macam Irsyad Tullabil Haqa'iq pun beliau ada sebut. Jadi Al-Imam Nawawi rahimahullah tuan-tuan, beliau sebagaimana tuan-tuan tahu meninggal pada tahun 676 Hijrah. Jadi tuan-tuan, pada waktu tersebut dia panggil waktu orang kata awal-awal pembukuan kitab-kitab mustalah hadis secara lebih tersusun. Kitab-kitab mustalah hadis telah ditulis sebelum tu tuan-tuan. Namun dia mula ditulis secara lebih tersusun apabila datang Al-Imam Abu Amr Ibn Salah Asy-Syahrazuri, ulama dalam mazhab Syafi'i juga, ulama fiqh, ulama hadis. Tak silap saya meninggal pada tahun 634 Hijrah. Jadi beliau ada kitab namanya Muqaddimah Ibn Salah. Jadi dalam tu tuan-tuan adalah perbahasan berkaitan dengan ilmu-ilmu berkaitan dengan hadis dan seumpamanya. Datang Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau telah ringkaskan kitab tersebut di dalam kitab beliau yang diberi nama Irsyad Tullabil Haqa'iq fi Ma'rifati Sunani Khairil Khalaiq. Jadi dalam kitab itu, ini antara perbahasan yang beliau sebut juga. Kemudian beliau telah ringkaskan sekali lagi kitab tersebut di dalam kitab beliau At-Taqrib wa Taysir fi Ma'rifati Sunani Al-Bashirin Nadhir. Tak silap saya macam itulah dia punya tajuk. Yang paling penting tuan-tuan, Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab ini, di dalam kitab Al-Irsyad, beliau mengatakan
ataupun menyatakan kenyataan yang sama. Apa yang beliau kata tuan-tuan? Yajuzu wa yustahabbu al-amalu fil fadaili wat targhibi wat tarhibi bil hadith ad-dha'if ma lam yakun mawdu'an. Ini satu kenyataan. Beliau kata harus, bahkan sunat untuk beramal apabila riwayat-riwayat tersebut melibatkan fadail, kelebihan-kelebihan. At-targhib, targhib ni tuan-tuan ialah galakkan. Wat tarhib ialah ancaman. Beramal dengan riwayat-riwayat yang ada di dalam riwayat-riwayat yang sampai kepada kita tuan-tuan melalui jalan yang dhaif. Malam yakun mawdu'an, selagi mana tuan-tuan ia tidak sampai kepada darjat hadis yang mawdu'. Selagi mana dia tak sampai kepada darjat hadis yang mawdu', tuan-tuan boleh untuk beramal, bahkan sunat untuk beramal. Boleh beramal, bahkan sunat untuk beramal. Jadi bila dia kata boleh beramal, yang zahirnya tuan-tuan dia melibatkan kedua-dua kategori yang saya bagi tahu tadi. Maksudnya tuan-tuan, sama ada hadis tersebut dia datang secara mutlak sebagaimana dalil-dalil yang sahih lain sebut secara mutlak, macam banyakkan baca Quran, banyakkan solat sunat, ataupun sembahyang sunat tertentu, puasa sunat tertentu dapat pahala tertentu yang telah sabit daripada dalil-dalil yang sahih. Ini saya rasa tak ada masalah. Nampak tak tuan-tuan? Namun yang masalahnya tuan-tuan ialah berkaitan dengan hadis-hadis yang dhaif selagi mana dia tidak mawdu'. Maksudnya kalau selagi mana dia tidak mawdu', maksudnya dia hadis dhaif ringan ke, hadis dhaif berat ke, dan di dalam riwayat-riwayat tersebut adanya fadilat-fadilat, tetapi untuk amalan yang mana datang dengan kaifiat tertentu, cara tertentu, bilangan tertentu, waktu tertentu yang tidak disebut pun kaifiat-kaifiat tersebut, cara tersebut, bilangan tersebut, waktu tersebut di dalam mana-mana hadis yang sahih yang lain, ataupun hadis-hadis hasan yang lain, ataupun dalam ayat-ayat Quran yang lain. Jadi ni tuan-tuan, di sisi majoriti ulama, itu pun boleh untuk diamalkan dan sunat untuk diamalkan. Nampak tak? Cumanya perbahasan dia dekat mana tuan-tuan? Di sisi majoriti ulama, terutamanya selepas zaman Al-Imam Nawawi rahimahullah, ini hanya khusus untuk hadis yang dhaifnya ringan sahaja. Nampak tak? Ini hanya khusus untuk hadis yang mana dhaifnya ringan sahaja. Sebab tuan-tuan, hadis tu apabila dhaifnya berat, manhaj para ulama hadis dahulu tuan-tuan, riwayat tersebut tidak boleh untuk disebarkan lagi. Nampak tak? Riwayat tersebut tidak boleh untuk disebarkan lagi. Wallahu a'lam bissawab. Jelas kan tuan-tuan? So, kenyataan Al-Imam Nawawi rahimahullah ini tuan-tuan, senang ceritanya satu kenyataan yang mana tidak disokong oleh ulama-ulama hadis yang datang selepas itu. Dan pengamalannya tuan-tuan bukan di atas pendapat ini. Yang well established dalam dunia umat Islam hari ini tuan-tuan, apabila kita kata boleh beramal dengan hadis dhaif, bukan dengan hadis dhaif yang berat. Nampak tak? Bukan dengan hadis dhaif yang berat. Jelas kan tuan-tuan? Bukan dengan hadis dhaif yang berat. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, dia tidak boleh untuk disebarkan kepada orang ramai apabila dia melibatkan hadis dhaif yang berat. Sebab orang ramai akan anggap itu ialah sunnah Nabi SAW. Mereka tak boleh nak bezakan pun. Ala kullin tuan-tuan, ini tempat yang mana akan didebatkanlah oleh para ulama. Tengok kecenderungan seseorang tu. Nampak tak? Tengok kecenderungan seseorang tu. Jadi, sebagai contoh, Syekh Nuruddin Itar, rahmatullahi alaih, beliau apabila mentahqiq kitab Irsyad Tullabil Haqa'iq yang merupakan kitab ulum hadis, mustalah hadis yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi sebagai satu ringkasan kepada kitab Muqaddimah Ibn Salah. Bila sampai tempat ni, Syekh Nuruddin Itar rahmatullahi alaih, guru kita juga, berasal dari Syria, beliau mengatakan kita tak boleh pegang kenyataan Al-Imam Nawawi ni. Itu dia punya kesimpulan. Sebab apa? Telah well established bahawasanya para ulama mengatakan boleh beramal dengan hadis dhaif dengan syarat sekian. Antara syarat yang paling penting tuan-tuan ialah hadis itu tidak terlalu berat dia punya kedhaifan. Dan kenyataan yang dah well established ini tuan-tuan, sebenarnya itulah yang orang kata bertepatan dengan manhaj para ulama hadis mutaqaddimin dahulu, yang mana mereka tidak akan sibukkan diri mereka dengan riwayat-riwayat yang bersumber daripada perawi-perawi yang terlalu lemah. Nampak tak? Mereka rekod betul, tapi bukan untuk diamalkan dan bukan untuk disebarkan. Jelasan tuan-tuan?
Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah kata, wa ammal ahkamu kal halal wal haram wal bai' wal nikah wal talaq wa ghairi dhalika fala yu'malu fiha illa bil hadithi as-sahih aw al-hasan. Adapun bila melibatkan hukum hakam yang melibatkan halal haram, melibatkan jual beli, melibatkan nikah kahwin, cerai dan seumpamanya, maka tidak diamalkan di dalam bab-bab ini kecuali dengan hadis yang sahih dan juga hadis yang hasan. Illa, tapi ada lagi pengecualian. An yakuna fi ihtiyatin fi syai'in min dhalik. Jika hadis dhaif tersebut ada orang kata ihtiyat, iaitu berhati-hati. Melibatkan jual beli halal haram, ada berhati-hati. Sebagai contoh, beliau kata kama idza warada hadithun dha'ifun bi karahati ba'd al-buyu'i aw al-ankihah fa innal mustahabba an yutanazzaha anhu walakin la yajib. Beliau kata sebagai contoh, kalau ada hadis yang dhaif dan hadis yang dhaif tersebut di dalamnya menunjukkan kepada makruh, tak sampai kepada tahap haram, makruh beberapa jenis jual beli ataupun makruh beberapa jenis perkahwinan, maka pada waktu tersebut tuan-tuan, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, fa innal mustahab, yang sunat, yang dituntut, yang digalakkan ialah kita tinggalkan jual beli tersebut ataupun perkahwinan tersebut. Jelas Walakin la yajib. Namun begitu dia tidak wajib. Ini sebagaimana yang saya isyaratkan kepada tuan-tuan sebelum ini. Jelas So, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah kemudian mengatakan, wa inna ma dzakartu hadzal fasla li'annahu yaji'u fi hadzal kitab ahadith anussu 'ala sihhatiha aw husniha aw dha'fiha aw askutu 'anha li dhuhulin 'an dhalika aw ghairihi fa aradtu an tataqarrara hadhihi al-qa'idatu 'inda mutali'i hadzal kitab. Kenapa aku sebut chapter berkaitan dengan beramal dengan hadis dhaif ni? Kerana bila kita baca kitab ni, kita akan dapati bahawasanya di dalam kitab ini ada hadis-hadis yang mana aku nyatakan dia punya kedudukan, dia punya status, sama ada dia sahih ataupun sama ada dia hasan ataupun sama ada dia dhaif, ataupun aku senyap, aku tak bagi tahu dia punya kedudukan. Kenapa? Lidhuhulin an dhalik, kerana terlupa. Sebagai contoh, au ghairi, ataupun reason-reason yang lain kenapa tidak dinyatakan status. Jadi aku ingin maklumat ini orang kata jelas dalam kepala orang yang mana membaca kitab ini. Nampak tak tuan-tuan? Aku nak orang yang mana baca kitab ini dia jelas. Manhaj aku dalam kitab ini, aku akan sebut hadis yang sahih, hadis yang hasan, daripada kitab-kitab hadis yang mana mu'tabar, sebagaimana yang kita dah baca dalam muqaddimah sebelum ini. Betul tak tuan-tuan? Namun begitu akan ada juga riwayat-riwayat yang mana dia adalah daripada kategori hadis yang dhaif. Tetapi hadis yang dhaif itu secara umumnya tuan-tuan, dia bukanlah hadis dhaif yang mana bersifat halal haram, melibatkan hukum hakam, bahkan dia melibatkan fadailul amal, targhib, galakan, tarhib, ancaman. Dan kalau kita tengok, perhatikan kebanyakannya tuan-tuan ialah hadis-hadis yang mana walaupun dia dhaif, kedhaifannya ringan dan dia berpunca dari kitab-kitab hadis yang mu'tabar. Nampak tak tuan-tuan? Dia berpunca daripada kitab-kitab hadis yang mu'tabar. Jadi sepatutnya orang yang mana bila dia baca kitab ni, dia tengok ada hadis yang dhaif, jadi dia tak cepat melatah lah. Dia tak cepat nak menghukum Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan seumpamanya. Sebab Imam Nawawi menyatakan manhaj beliau secara jelas bahawasanya beliau menerima hadis dhaif untuk fadail. Yang zahirnya tuan-tuan, beliau menerima hadis dhaif untuk fadail melibatkan kedua-dua bahagian yang saya bagi tahu tadi. Nampak tak? Dan kalau ikut zahir ayat beliau di sini tuan-tuan, beliau kata selagi mana tak maudhu' boleh diamalkan. Namun itu dari sudut teori beliau yang beliau sebutlah. Tetapi dari sudut praktikal beliau dalam kitab ni, dalam kitab-kitab yang lain, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memang akan kurangkan menyebut hadis-hadis yang lemah. Dan pada masa yang sama, kalau beliau sebut hadis-hadis yang lemah pun, kelemahannya adalah sangat minimum, sedikit, bukan terlalu berat. Dan riwayat-riwayat tersebut sebenarnya adalah daripada kitab-kitab yang masyhur dan juga mu'tabar, sebagaimana kita bagi tahu tadi. Jelasan tuan-tuan? Wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar ini dahulu, sebab saya nak kita punya rakaman ni tuan-tuan, orang kata mengikut chapter-chapter ataupun topik-topik yang khusus tanpa kita melangkau sebahagian videonya
berkaitan dengan satu topik, sebahagian video yang lain dalam sebahagian video yang sama melibatkan topik yang lain. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbahasan kitab kita Al-Azkar pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada kita semua untuk faham permasalahan ini dengan baik. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.